Dan apabila Allah Azza wa Jalla meletakkan tentang kepentingan ikhlas dalam sesuatu amalan, dia letakkan faedah-faedah untuk kita. Dia tak bagi kosong. Itulah rahmat Allah Azza wa Jalla. Bila dia suruh kita buat apa, dia ada bagi ganjaran padanya. Bila dia wajibkan kita buat satu benda, benda wajib ni bila kita buat, cukup syarat, cukup rukun, ada ikhlas, Tuhan akan bagi ganjaran dia. Dia bukan macam kewajipan yang majikan bagi dekat staf. Majikan bagi gaji dah. Lepas tu dia kata, awak bila masuk kerja kena pakai uniform. Adakah bila kita pakai uniform kita dapat ganjaran lebih? Ataupun kita dapat ganjaran yang asal je? Dapat ganjaran yang asal je. Tapi kalau tak pakai uniform, kita akan kena tata tertib. Betul? Tapi Allah Azza wa Jalla wajibkan kita buat beberapa perkara. Allah wajibkan kita buat beberapa perkara. Benda wajib ni tak banyak pun dalam kehidupan seharian kita ni. Bila kita buat benda wajib tu, kita buat dengan cukup rukun, cukup syarat, cukup orang kata ikhlas ya, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan ganjaran, pahala pada kita. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan satu isyarat yang sangat jelas. Ibadat wajib yang dilakukan oleh seorang hamba lebih Allah suka berbanding ibadat sunat. Allah Ta'ala kata apa? Ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidak ada seorang hamba yang nak mendekatkan diri dia kepada aku dengan sesuatu yang aku lebih suka daripada dia mendekatkan diri dia pada perkara yang aku wajibkan ke atas diri dia. Kan? Jadi sebab itu ikhlas ialah satu tuntutan. Wajib perlu dilakukan. Bukan bermakna, sebab kadang-kadang ada orang dia salah faham, dia kata, kalau saya buat pun saya bukan ikhlas. Dah, hang buat dulu. Ikhlas kena didik. Buat dulu. Contoh kan, kita pergi kerja. Tuan-tuan, hari-hari kita pergi kerja tu hari-hari ikhlas ke? Kerana majikan kita. Cakap tu orang. Ni ada staf-staf Unisirah depan saya ni. Kadang-kadang kita pergi kerja pun malas-malas je. Tapi sebab kita tahu kalau aku tak pergi aku kena hukum nanti ni. Dapat pula surat tunjuk sebab nanti. Kan? Orang yang kerja pakai uniform, dia pakai uniform walaupun dia tak suka uniform tu. Tu yang kerja jadi maskot tu. Pakai baju ayam lah, pakai baju kambing lah, pakai baju beruang lah kan. Kadang-kadang kita pun kesian tengok. Dia buat promosi. Kan? Dekat pasar raya tu kan ada kan orang pakai jadi maskot kan. Kesian juga kita tengok. Dia ikhlas ke pakai tu? Tapi dia tahu dia terima gaji, dia kena buat. Tapi kenapa bila masuk tang kewajipan yang Allah bagi kat kita, setelah kita ambil semua nikmat daripada Tuhan ni, setelah kita ambil semua keselesaan yang ada pada diri kita ni, yang Tuhan bagi ni, lepas tu kita boleh kata, saya sebenarnya bukan tak mau buat, kalau buat pun saya tak ikhlas. Kan? Kan? Pernah tak orang kata, kita pergi jumpa orang yang pakai baju uniform pergi kerja ni, awak kalau pakai uniform ni awak ikhlas ke? Sebenarnya saya malu pakai baju ni. Tapi tak apalah, saya buat jugalah sebab saya ni, saya bukan buat, saya kuli. Saya kena buatlah sebab saya nak gaji. Kenapa bila tang Allah punya perintah, kita tak rasa kita kuli Tuhan? I sebenarnya bukan tak mau tutup aurat ni, saya kata. Tapi kalau I buat bukan ikhlas. Hang kuli, aku pun kuli. Kita kena buat kat mana pun. Faham? Kasar sikit lah. Ikhlas adalah satu tuntutan. Amal
adalah satu tuntutan. Kena buat. Dan kena didik diri untuk paksa diri kita supaya kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena ikhlas? Saya sebut tadi. Kerana Allah apabila dia wajibkan kita melaksanakan sesuatu, dia minta kita, dia perintahkan kita untuk buat kerana dia. Ada benda-benda yang Allah Ta'ala kata kau buat benda ni kerana aku. Dia bukan suruh kosong. Dia bagi ganjaran. Dan dalam masa yang sama, dia cuci dosa. Kita salat tadi ni, kalau ikhlas, cukup syarat, cukup rukun, pahala dapat insya-Allah, pengampunan dosa-dosa kecil juga dapat. Sebab itu ketika mana mentafsirkan ayat allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Tuhan yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya dia dapat uji kamu, siapakah di antara kamu, mana satu di antara kamu yang paling baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad ketika mana ditanya tentang tafsir ayat ini, dia kata apa? Aswabuhu wa akhlasuhu wa aswabuhu. Bila kata ahsanul amal, yang paling baik amalan ialah yang paling ikhlas dan yang paling betul. Dia pernah ditanya, ada anak murid dia tanya, dia kata, ya Aba Ali, ma aswabul amal wa akhlasuhu, apakah itu sebetul-betul amalan dan juga seikhlas-ikhlas amalan? Dia kata akhlasul amal, dia kata apa? Dia kata amal ni la yuqba, innal amal idza lam yakun aswab la yuqbal, ataupun dia kata lam yakun sawaban lam yuqbal. Amalan ni kalau tak betul tak akan diterima, kalau tak ikhlas juga tak diterima. Dia kata yang maksudnya yang ikhlas ni apa dia? La yakunul amal khalisan illa lillah. Amalan tidak menjadi ikhlas melainkan kerana Allah. Walam yakun sawaban illa ayyakuna ala sunnati Rasulillah. Dan dia tidak akan menjadi betul kalau tidak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak menjadikan amalan kita diterima, berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla, kena jadikan amalan kita betul dan amalan kita ikhlas. Bentuk perbuatan sama, tuan-tuan. Bentuk perbuatan sama. Tetapi kena jadikan ia ikhlas kerana Allah. Kalau nak kira solat, orang munafik solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik solat belakang Nabi, imam dia Nabi. Tapi kita percaya solat kita dengan solat orang munafik, solat kita insya-Allah lebih baik daripada dia, sebab dia munafik. Dia tidak ada keikhlasan. Dia salat tu yuraunan nas wa idza qamu ila salah qamu kusala, kata Allah. Orang munafik ni bila dia bangun nak pergi salat, dia bangkit dalam keadaan malas dan dalam keadaan menunjuk-nunjuk amalan tu pada manusia. Dia bukan nak keredaan Tuhan, dia tak beriman pun. Dia tak beriman pun. Tapi dia tunjuk je, dia nak tunjuk ke orang, aku ni sebenarnya beriman. Tapi tak, dalam jiwanya dia salat bukan kerana Allah, tapi kerana takut, tapi kerana ada kepentingan. Jadi kena pastikan amalan kita betul dan amalan kita ikhlas. Betul pun satu hal juga. Dia kata yang penting ikhlas. Solat punya sedap bacaan. Bagi salam je orang tu, Masya Allah Pak Imam, sedap bacaan Pak Imam ni. Dia kata Alhamdulillah lah, ini belum ambil uduk lagi, kalau ambil lagi sedap. Itu pun mangkuk. Jadi kena bagi betul, kena bagi ikhlas. Okey. Sebab itu ketika mana Nabi SAW ditanya, orang yang berjihad di jalan Allah, yang mati di jalan Allah, yang mati dalam peperangan, tapi ada tujuan dia mati dalam perang ni
Bukan semuanya nakkan pahala. Ada yang berjuang kerana nak mempertahankan keluarga, ada yang berjuang kerana nak mempertahankan kabilah, ada yang berjuang kerana nak dikatakan dia tu orang berani, seorang yang berani. Maka Nabi SAW kata apa? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang berjuang untuk menjadikan kalimah Allah itu yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik.